Syariat tu adalah menutup keaiban diri. Saya terpanggil untuk respon kenyataan sis ni. Ramai yang sebenarnya keliru macam sis. Saya pun tak salahkan dia lah. Sebab ada yang bercampur bau lah antara satu definisi dengan definisi yang lain. Sis sebut syariat tu adalah menutup aib yang merujuk kepada menutup aurat. Sebenarnya syariat ni lebih besar lagi. Menutup aurat adalah sebahagian daripada kehidupan bersyariat. Okey, saya huraikan satu persatu. Syariat ni merujuk kepada peraturan, cara hidup, undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rujukannya kat mana? Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua, bila sebut tentang aib dalam menutup aurat, kita kena faham, aib ni bukan dia semata-mata merujuk kepada kekurangan, kelemahan seperti rambut yang tak elok, rambut gugur, dah beruban dan sebagainya. Tidak. Tapi aib ni lebih luas lagi. Dari segi bahasa, ia bermaksud sesuatu aib atau keburukan aurat ni. Tapi dari segi istilah, ia bermaksud menutup aurat yang mana mungkin boleh menimbulkan malu. Malu ni bukan bermaksud buruk. Malu ni dia melibatkan maruah diri seorang wanita juga. Itu maksud aib. Dan basic kepada menutup aurat dan cara hidup bersyariat dalam konsep menutup aurat ni, Allah dah jelaskan kepada kita. Kita tak boleh fikir secara logik. Iaitu dalam surah An-Nur ayat 31. Macam mana konsep menutup aurat yang dikaitkan dengan aib tadi ataupun maruah diri tadi seorang wanita? Pertama, kena jaga pandangan mata. Pandangan mata kita dan pandangan mata orang lain. Yang kedua, menutup benda-benda yang boleh merangsang nafsu syahwat. Termasuklah gerakan erotis, suara yang tidak sesuai dan sebagainya. Yang ketiga pula, menutup aurat iaitu memakai tudung iaitu menutup kepala sehingga melabuhkan dan tutup dada. Itu maksud menutup aurat. Jadi ini basic. Tapi kalau kita nak pergi buat lebih lagi, contoh nak pakai pudah ke, nak labuh lagi ke, nak tebal lagi ke, terpulanglah kepada masing-masing. Tapi sekurang-kurangnya yang basic ni tak boleh kita langgar. Dan bila kita tak buat benda basic yang Allah suruh, of course lah orang akan judge, orang akan mengata. Dan kita pun tak boleh nak salahkan orang lain. Contohnya macam ni lah. Kan ada peraturan tak boleh merokok di tempat awam ataupun di kedai makan. Betul tak? Jadi kalau nak merokok juga boleh, tetapi kenalah merokok mungkin dalam bilik ataupun tempat-tempat khas. Tapi bila kita merokok tempat awam, mesti orang akan pandang zero, orang nyindir dan orang mengata kita. Betul tak? Masa tu kita boleh marah tak? Nombor 3, dalam kenyataan juga disebutkan tiada paksaan dalam Islam. Jadi tak bolehlah kita nak paksa-paksa orang bersyariat. Sebenarnya ayat la ikraha fiddin ni merujuk kepada kita tak boleh paksa orang bukan Islam untuk masuk Islam. Tapi kita boleh berdakwah, kita boleh berkongsi, setakat itu sahaja. Tapi kalau dia nak masuk Islam atas hidayah dia. So tak bolehlah nak letak pisau, kau kena masuk Islam. Tak boleh. Yang keempat, bila dalam Islam ada peraturan-peraturan khas yang melibatkan hal haram, wajib, sunat dan sebagainya. Contoh dalam kes menutup aurat, itu bukan bermaksud dictatorship ataupun memaksa orang ikut peraturan membuta tuli seperti agama zaman dulu. Ini yang disebutkan oleh sis ni lah. Sebenarnya dalam dunia ni kita ada banyak peraturan. Setiap agama pun sebenarnya ada peraturan yang tersendiri. Seterusnya, ada juga yang menyatakan kalau hati tak ikhlas Ustazah, tak boleh kita nak buat syariat. Contohnya bertudung. Kena hati ikhlas dulu baru bertudung. Saya dah sebut tadi, peraturan basic aurat tu dia kena ikut Quran dan juga hadis. Tidak Nak solat pun dia ada peraturan menutup aurat dan lain-lain. Kalau nak ceritakan bab ikhlas, dalam soal contohnya lah, saya bagi contoh, seorang suami. Dia ni tak ikhlas bila nak bagi nafkah kepada isteri. Adakah bermakna dia tak boleh bagi nafkah kerana dia tak ikhlas? Kat sini nak cerita bahawasanya peraturan-peraturan basic Allah dah sediakan untuk kita. Dan kita kena ikut yang basic. Kalau nak lebih lagi, itu berdasarkan keimanan dan kemampuan masing-masing dan mungkin budaya persekitaran.